kulli ma'lumin lak. Okey, lulus ekor dia. Kalau korang datang ke Cairo, antara spot yang memang rugi kalau tak singgah ialah Kubu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tempat ni bukan sekadar kubu lama, tapi antara landmark paling ikonik di Islamic Cairo. Kubu ni mula dibina pada tahun 1176 atas arahan Sultan Salahuddin masa era pertahanan Islam sedang kuat berdepan tentera ketika Perang Salib. Jadi, bila korang jalan dekat sini, korang bukan sekadar sightseeing. Korang sebenarnya tengah pijak salah satu lokasi penting dalam sejarah Cairo. Kubu ni juga jadi pusat pemerintahan dan kediaman pemerintah Mesir selama hampir 700 tahun. Maksudnya, tempat ni bukan segala cantik untuk masuk itinerary, tapi memang antara lokasi yang pernah jadi nadi kuasa Mesir satu ketika dulu. Sebab tu sampai sekarang pun, Citadel ni masih jadi antara tarikan utama yang orang cari bila melancong ke Cairo. Jom kita explore apa yang buat Kubu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni kekal jadi salah satu destinasi paling wajib singgah bila bercuti ke Egypt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni kita cuaca sangat baik dekat Kahirah, di Cairo ni. So hari ni kita nak melawat Qal'ah ataupun Citadel Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pusat pemerintahan Mesir lebih kurang 700 tahun. Dia berpusat dekat sini sebab tempat yang sangat strategik menghadap laluan-laluan utama masuk yang dibina oleh Sultan Salahuddin pada tahun 1170 lebih kurang tu. Jom kita tengok apa dekat dalam. Turis akan parking kat sini, dataran ni. InsyaAllah we come back. InsyaAllah, this is my friend Mustafa. Yeah, my friend. Kalau untuk tour kat sini, Ustaz Naim kata memang agak jauh. Tapi tak tahu kita nampak kelibat. Kelibat bagi. Dia dah ada bagi. Okay. So first, kita akan pergi Masjid Ali Pasha, iaitu pemerintah yang ketiga yang menggunakan kubu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni. InsyaAllah, tabarakallah. Ini sangat cantik. Macam dah pergi Turki tau sampai sini. Dah muat dekat bawah tu. Dah macam kata bola lah. So ini dulu biasanya tempat duduk lah ni. Okay, ni dalamannya Masjid Ali Pasha. Ada satu exit masjid sebelah sini. Kita boleh tengok view Kahirah dengan cantik. Jom. Saya keluar dari pintu ni, tapi Cairo ni biasalah dia berdebu sikit kan, jadi dia akan haze sikit. Belakang kita tengok Masjid Ali Pasha yang terletak dalam kubu Salahuddin Al-Ayyubi. So kita facing this side, kita tengok Cairo. Bismillah. Welcome Old Cairo. to Old Cairo. Ini antara salah satu tempat yang kita akan bawa lah, iaitu di Citadel Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni. Dan kat sini ialah dia punya pusat pemerintahan dia. Ada dia punya pejabat, ada dia punya juga penjara dia, apa semua ada di sini lah. Benteng Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni dibina waktu setahun sebelum Perang Salib. Dan kalau ikutkan ceritanya, dia bina ni tak habis. Sultan selepasnya yang sambung untuk habiskan pembinaannya dekat sini. InsyaAllah lepas ni kita gerak lagi tempat lain pula. Kita naik bagi ke second destination. Saya rasa bagi ni memang sangat bantu lah. Kita jalan kaki agak berapa lama tu kalau? Oh Allah, sakit lutut. Kena ambil servis ni saya rasa. Penjara. Okay, ni rupa penjaranya. Seram Antara sebab dia buat penjara open, sebab kalau sejuk dia terlampau sejuk, dan kalau panas dia akan jadi terlampau panas. Lepas tu yang dibina kat kubu sini, jenis dia tu sama macam buat batu piramid tu. Second view kita nak pergi dekat Police Museum ni. InsyaAllah sangat cantik. Viewpoint yang ni kalau kita tengok, dia lagi clear tau. Kawasan Old Town Mesir di Cairo ni. Dalam masa 700 tahun, pemerintahan Mesir berpusat di sini. Bermula dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Lepas tu disudahkan oleh Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun. Lepas tu baru berbalik kepada kerajaan
Uthmaniyah, iaitu Muhammad Ali Pasha. So kita tengok sekejap kat dalam apa rupanya. Jom. Okey, jelas sedimen dia. Masya-Allah. So, kalau kita masuk, tuan-tuan akan tengok lain. Tadi dekat Masjid Ali Pasha, dia reka bentuk Uthmaniyah. Tapi kalau dekat sini, dia adalah sedimena daripada kerajaan Mamluk. So, sebenarnya lampu-lampu dulu ni, memang ada, kalau ikutkan, memang ada suatu orang yang akan jaga, hidupkan satu-satu lampu secara tradisional tau. Boleh tengok atas-atas tu kan. Ada lampu-lampu lama. So, jelas masjid ni tidak lagi digunakan untuk solat. Di-preserve untuk lawatan saja. Mimbar dan juga mihrab di sebelah sana. Sedimena Islam. Bahagian belakang ada satu koyat dan tengok Masjid Nabawi semua kan ada. Okay, so ini adalah sedimena Mamluk dekat sini. Masya Allah, tabarakallah. So ini adalah satu lagi masjid dekat kawasan Muzium Tentera di Qal'ah Sultan Salahuddin ni. Dia panggil Masjid Sultan Sulaiman Pasha Al-Qadim. Yang ini nama dia sama dengan pemerintah masa tu, iaitu Sulaiman the Magnificent. Salah satu sultan dalam Kesultanan Uthmaniyah, paling power lah masa tu Tengok sedimena di old school Uthmaniyah, nampak jelas kat sini. Mana-mana masjid yang dibina semasa Kesultanan Uthmaniyah, ada yang dah dia baik boleh over context tau, dia macam terlalu cantik. Yang ni kalau kita tengok structure, dia punya finishing, kita boleh sebut yang ni original. Dia cakap kat luar ni lawa, jom kita keluar ke pintu sini. Tengok tuan-tuan atas dia. Lihat belakang ni, dia bersambung dengan madrasah ataupun sekolah yang dibina bersambung dengan masjid. Kita nak test sekejap dia punya echo dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allah Allah Allah. Wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Okey, lulus ekor dia. Mantul. So kita ke National Museum of Military, Museum Tentera. Kita tengok kawasan sini, jom. Ada beberapa cannon. Yang ini ada English made. Mungkin yang sini Muhammad Ali era ni, saya rasa ni yang Turki punya style. Nampak tak? Yang Turki lagi gemuk besar. So kita tengok ni zaman Firaun punya monumen dari zaman pemerintahan Khalifah sampailah revolusi Mesir. Dia catatkan secara ringkas kat sini. Kat sini beberapa artileri dipamerkan. So kita nak tengok sikit. Yang ni coastal gun masa Perang Dunia Pertama. Ada beberapa jet berjuang dan juga sistem peluru. Kat sana ada sikit kereta tank. So dekat sini beberapa artileri peluru berpandu. Radar. Ni kekuatan ketenteraan Mesir lah. Satu ketika dulu pun sangat digeruni dekat rantau ni. Flash tu kot. Batman pakai tu. Agaknya kot. Belakang saya adalah barisan kereta kebal Sebenarnya aset military di Mesir ni agak sensitif lah. Bukan boleh suka ambil gambar, tapi sebab ni muzium kan. So muzium dibenarkan lah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau panas ni, ini sarapan Mak Salih sikit waffle. Okey, kita tengok waffle mesti. Sekejap. Dah Sedap. Okay, ini kawasan dalam Military Museum. Okay, dekat dinding tu ada tunjuk 4 tempoh waktu peperangan Yang tu zaman Firaun, pemerintahan Khilafah, selepas jatuhnya Khilafah, revolusi Mesir. Okey, banyak yang kita boleh belajar dekat sini daripada dalam Muzium Tentera.
di Kubu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. So kita dah habis tour dekat Kubu Salahuddin Al-Ayyubi. Sebenarnya apa yang kita cover tadi cuma 20% je. Ada banyak lagi route yang kita tak cover. Ada banyak lagi tempat yang kita tak pergi. So insyaAllah kita nak beli barang sikit dengan Mustafa. Dia dah tunggu dari tadi lah. So jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.